Hari ini kita nak membincangkan tentang isu topik apa foreign worker bukan setakat permit. Okey, foreign worker bukan setakat permit. Okey, so kat sini bila mana kita nak jaga pekerja asing ni, so mostly memang majikan tak kisah sama ada bos ataupun mana-mana ejen, memang dia pandang rendah lah. So ada yang berkata semikian bila mana dia kata okey, so asal permit ada selesai. Asal permit ada selesai. Tapi dia tak pandang dari segi kebajikan hostel, makanan, accommodation dan sebagainya, gaji dan lain-lain macam lah. Okay, so and also especially about documentation. Okay, so memang orang memang ingat ada permit saja selesai. Okay, so kat sini kita nak tanyalah kepada makcik labor lah. Okay, sekejap. Okay, so actually bila mana ramai majikan ataupun ejen lah, dia fikir ada permit saja sudah lulus semua dah. Betul ke permit saja dah cukup untuk lindung syarikat? Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang, salam sejahtera. Petang ni kita sembang lah. Dengar Makcik Lee bercakap dengar okay. Dengar. Petang ni kita sembang topik yang ramai HR yang handle pekerja asing tahu tentang benda ni, tapi sentiasalah anggap berletiak makcik setiap petang tu adalah sebagai refresher course lah untuk kita mengingatkan diri kita kembali apa tanggungjawab kita. Kadang-kadang kita lupa tanggungjawab sebab kita ni multitask. So kita nak sembang tentang pekerja asing ni. Pekerja asing ni kalau mereka hari-hari yang tak ada kacau apa, tak ada kena rate dengan immigration, tak ada kena rate dengan polis, tak ada kena rate dengan JTKSM, tak apa. Tapi bila kena audit, bila viral pekerja tidur macam sardin, pekerja tidur atas lantai, bantai tak ada, tilam tak ada, selimut tak ada, semua panik. Yang paling panik sekali HR lah. Okay, so ramai company ingat lah kan, asal ada permit, asal ada pasport, permit dan pasport kami pegang, settle masalah semua. Foreign Workers Management di Malaysia ni bukan sekadar pasport dan permit, bukan sekadar levy, bukan sekadar job immigration. Ia melibatkan undang-undang buruh, melibatkan penginapan, melibatkan keselamatan, melibatkan kebajikan, digniti manusia, dan juga last sekali bila semua benda yang saya ucap mula tu terjaga, barulah dia akan terjaga reputasi syarikat. Dan HR, tolong jangan jadi department yang cuma chop dokumen. Kalau nak cari chop, kita cari HR lah kan. Jangan. Kalau foreign workers punya isu meletup, dia akan melibatkan kedutaan, dia akan melibatkan hubungan diplomatik antara dua negara, antara negara kita dengan negara luar. Dia akan melibatkan Malaysia ni di mata International Labour Organisation. Kita akan jatuh di bawah tier mana? Adakah kita jatuh tier sama dengan Afrika, negara-negara third world countries? Sebab kita biasa berada di tier tu satu ketika dulu. Asalnya sekarang ni dah getting better lah. So, isu pekerja asing ni kita kena jagalah. Bukan kata kita nak anak tirikan pekerja Malaysia, tak. Sebab kita nak jaga organisasi dan HR kena jaga ambil benda ni serius, sebab anything happens, what's the HR? What's the HR? So begitulah pembukaan tentang pengurusan pekerja asing di Malaysia ni. Alright, so kat sini kita nampak pendapat sedikit sebanyak tentang berkaitan pekerja asing. So betul lah, maksudnya kalau bila mana kalau kita dah ada pekerja asing ni, kita tak boleh tengok permit saja, tapi kita kena lihat dari sudut kebajikan, adakah ia terbiar atau terjaga.
isu hostel terbiak atau terjaga. So benda-benda semua ni kita kena lihat, kita kena ambil berat lah China. So of course memanglah dia bukan apa orang Malaysia dan sebagainya, tapi benda ni dia melibatkan antara dua negara lah, dua pihak. So kat sini kita nak tak nak memang kena kebajikan. So selagi nama dia manusia, memang kita kena jaga juga kebajikan dia walau macam mana pun. Okay, so kat sini kita nak bagi nampak, kita nak sebarkan awareness lah kepada mana-mana organisasi ataupun HR. Okay, so mana yang apa yang rasa macam kebajikan pekerja asing tu tak terjaga, so bolehlah kita berbuat demikian. Okay, so check balik, reflect. Okay, alright. So saya ada soalan seterusnya lah. So since okay, so makcik ni apa ada pengalaman bekerja dengan apa turun padang, pekerja-pekerja asing, pergi site sana sini semua, panjat sana sini semua kan. Okay, so kat sini berdasarkan pengalaman makcik dalam menguruskan isu berkaitan dengan masa makcik dekat JTK tu, kadang-kadang apa kesilapan yang paling biasa mostly majikan ataupun HR buat dalam pengurusan pekerja asing? Kesilapan utama yang makcik selalu dapat lah masa makcik bekerja dengan JTKSM tu, bila tanya HR, I don't know. Tu jawapan. I don't know nombor satu. Yang kedua, oh saya tak tahu, semua ejen urus semua ejen buat itu memang kalau pegawai-pegawai JTKSM dapat ayat tu memang bengak, memang berasak telinga mereka. Macam mana boleh tak tahu orang yang bekerja di syarikat orang yang membantu produktiviti syarikat dan sebagainya, macam mana boleh kata tak tahu? Tak boleh. Expired bila permit pernah jadi, HR tak ambil pot, worker tinggal di mana HR tak tahu, saja-saja dah nampak pekerja asing tu saja-saja potong gaji mereka, lewat 5 minit potong RM20 sebab dia anggap mereka pekerja asing. Lepas tu pegang mereka punya pasport, mereka punya permit apa semua tak boleh. Majikan tak boleh pegang dah pasport, permit pekerja asing sebab dia akan jadi indikator untuk forced labour. So bila daripada perkataan saya tak tahu ni, majikan buat benda-benda tu semualah. So HR tak boleh dah nak melepaskan batuk di tangga dan tak boleh nak kata saya tak tahu. Saya sampai sekarang ni saya masih mendapat soalan, makcik, akta kerja dan lain-lain undang-undang tu terpakai ke untuk warga asing yang bekerja di Malaysia ni? Memang makcik tepuk dia ya. Makcik kan tanya balik, warga asing tu bukan manusia ke? Letak diri kita, satu masa, kalaulah peluang pekerjaan di Malaysia ni pun dah menjadi kurang, kita terpaksa pergi ke negara yang lain untuk bekerja, kita pun akan jadi warga asing juga. Just imagine kalau kita pergi kerja di tempat asing, tiba-tiba undang-undang semua kita tak boleh pakai. Just imagine benda logik macam tu lah. So, apa yang kita buat jahat pada orang akan kembali balik pada kita. So, kita tak maulah benda tu jadi. So anggaplah pekerja asing yang datang ke negara kita ni, mereka nak membanting tulang, mereka nak share tenaga mereka kepada kita supaya produktiviti negara kita meningkat dan sebagainya. So mereka pun manusia, mereka pun ada maruah diri. Kita tak boleh kita tak boleh ada ingatan yang mengatakan bahawa mereka hidup di negara mereka lagi teruk. Ni kami dah bagi bilik, boleh tidur atas lantai, cukup lah. Tak boleh macam tu. Memang mereka hidup di negara mereka susah. That's why mereka tinggal kampung halaman, tinggal anak pinak, datang ke sini berjuang untuk ada satu kehidupan. Dan kita sebagai majikan, sebagai rakyat Malaysia yang terkenal dengan adab dan sopan santun apa semua, maka kita ajaklah benda yang baik kepada mereka. Janganlah kita biar mereka bawa budaya mereka yang tak elok masuk ke dalam negara kita. Ajaklah tentang kebersihan, ajak suruh mandi,
Janganlah yang hak. Memang ada yang hak main jenis sebulan sekali baru mandi apa semua. Main Malaysia tak boleh lah macam tu. Malaysia ni dia punya cuaca lain. Kalau mandi sebulan sekali jenuh lah. Angkat tangan mau pingsan semua orang yang ada dalam 5 kilometer. So those are the things majikan perlu ambil syakna. Kebersihan, keselamatan, kebajikan. Majikan tak boleh hanya berada mempunyai satu fikiran hampa punch in, punch out, production cukup, capai target apa semua, cukup. Tak boleh macam tu. Sedangkan kita bela lembu, kabau, kucing pun kita bela elok-elok. Ni manusia. Manusia yang dikatakan khalifah atas bumi ni. So layanan kepada manusia seharusnya elok lah. Sesama manusia. So janganlah HR ni sampai tak ambil tahu apa. Selalu kata semua ejen buat. Oh janganlah jawab macam tu kalau geng-geng audit pergi. Geng-geng audit ni daripada JTKSM, daripada JKKP, benda-benda tu semua akan pergi tengok. So janganlah jawab saya tak tahu. Semua ejen buat. Ada permit, ada pasport. Hostel macam kandang. Hostel macam rebas diam. Alhamdulillah. Toilet rosak. Alhamdulillah. Tilam koyak. Rumah penuh nyamuk. Ventilation tak ada. Allah. Satu rumah teres ataupun shop house. Shop lots ada 2 tingkat. Satu level 50 orang duduk ada. Lagi satu level 50 orang duduk. Toilet satu jamban 50 orang share. Satu bilik mandi 50 orang share. Janganlah macam tu. Always letak diri kita, majikan dan HR, aku ni sanggup ke nak duduk dalam keadaan macam ni? Saya pernah melawat satu restoran nasi kandang, saya tak mau sebut nama. Okey. Nasi kandang 24 jam. Saya tak sebut nama. Okey. Dia ada 20 orang kerja pagi, 20 orang shift siang, 20 orang shift malam. 12 jam. So 40 orang lah semua? 40 orang lah. Okey. Saya naik pergi tengok hostel mereka. Saya kira tilam ada 20 je. Okey. Rupanya dia buat macam mana tau? Rotate tidur. Yang 20 tidur pagi, yang kerja siang, pergi kerja siang, yang malam tidur. Lepas tu yang siang habis duty, dia main tidur, yang malam pula pergi turun. Buat aja. Katil. Sepatutnya katil adalah alat penginapan yang tidak boleh di-share. Katil, tilam, bantal. So 40 orang share 20 barang. Lepas tu majikan tu bila yang geng malam tidur, dia rantai punya besar lah pintu asrama mereka. Saya rasa haiwan-haiwan yang duduk di zoo pun tak dirantai macam tu. Ni mata kepala saya sendirilah tengok benda ni. Dan saya mengarahkan syarikat tersebut untuk ubah balik semualah. Ada kan tempat tinggal yang sempurna. Kalau 40 orang bekerja, mesti ada 40 katil, 40 bantai, 40 selimut, 40 almari. Lepas tu dia ada kiraan-kiraan dia lah. Ikut luas begini, mesti ada toilet banyak ni untuk sekian manusia. So, itu antara pengalaman saya lah yang saya teringat nak cerita. Yang saya pergi melawat ladang bela ayam dan itik. Tak ada pula.
Pekerja tu tidur sekali dalam reban ayam dan itik. Saya tanya dekat tokek tu lah, you sanggup ke nak tidur macam ni? Pasal apa you biar pekerja you tidur macam ni? Dia kata, oh, ini pekerja dia sudah biasa. Dia di kampung dia pun dia tidur dengan ayam dan itik. So, tak boleh lah benda-benda macam tu. We are dealing with human beings. Kita bukan deal dengan haiwan. Janganlah buat benda-benda macam tu semua. It's so inhumane. Betul. Rasa zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Ya, Cik Yusof Saharullah tanya tentang kedai Tom Yam. Tak ada. Kedai Tom Yam ada? Kedai Tom Yam Yusof, Cik Yusof, Makcik Labor pernah pergi check dekat Bukit Mentajam. Subhanallah. Tengok tempat tinggal mereka, rasa aku tak makan dah kedai Tom Yam tu. Subhanallah. Dekat BM Penang apa? BM luar. BM luar. Mana-mana. So Allahu Akbar, Allah macam tu. Ayat majikan bagi, oh kami ni bagilah, tilamlah katil kat mereka, tapi mereka jenis dah besok tidur atas lantai. Kami tak mau dengar benda-benda tu semua. Kita nak satu keadaan yang elok. Sebagaimana kita bosses tidur di rumah, yalah kita bosses tidur di rumah, mungkin kita pasang aircon keliling semua, tak perlu benda tu. Yang penting bersih. Kebersihan tu, especially pengendali makanan. Makcik dulu kalau pergi check restoran, lagi makcik particular tentang kebersihan. You duduk deal dengan makanan. Lepas tu tempat tidur hampa lagu ni. Lepas tu hampa turun bawah duduk masak untuk orang pula. So makcik masa makcik bekerja dengan JTKSM dulu, makcik wear many hats lah. Akulah inspektor kesihatan, akulah labor inspektor, akulah satgi bagi kaunseling. Macam-macam lah. Supaya kita nak benda tu jadi elok. Begitulah Syawal antara pengalaman makcik. Allah. So kat sini kita nampak rata-rata, so mostly majikan ataupun HR, bila mana kita most of the mistakes yang diorang buat adalah, bukan diorang buat, diorang tak buat apa, maksudnya diorang tak ambil tahu apa yang terjadi. Betul. Apa yang terjadi dekat kebajikan pekerja asing tu sendiri, tinggal kat mana dan sebagainya. So terbiar macam tu lah, maksudnya dia tak terjaga. Okay. So kat sini kita nampak common problem daripada kalangan majikan ataupun mana-mana HR bila diorang tengah handle pekerja asing ni. Okay, so sebelum saya pergi ke soalan seterusnya, so kepada penonton-penonton yang dekat sini, bolehlah tanyakan soalan kepada Makcik Labor berkaitan dengan pekerja asing. So I believe kat sini semua yang ada ni daripada kalangan HR, management dan sebagainya. So ni saya nampak ada Yusof Abeyul Sakura Girl Shortcakes. So bolehlah tanya-tanyakan soalan mana yang ada dalam live ni. So sementara makcik ada ni lah. Sekejap, makcik dia tengah pause. Makcik dia share live. Tak apa. Sila. So soalan seterusnya yang saya nak tanya kepada makcik. So katakan, kenapa ada pengurusan pekerja asing ni dia bukan sekadar urusan ejen atau vendor? So sebenarnya mana tanggungjawab majikan? Majikan ni dia kena buat apa sebenarnya kepada pekerja asing ni? Dia macam ni sebenarnya. Ejen yang memasukkan pekerja asing tu memang wujud. Agensi pekerja asing apa semua tu, that is another topic. Adalah satu topik yang besar lah. So mungkin satu hari kita boleh buat kelas tentang agensi pengurusan pekerja asing ni. Alright. Dia tanggungjawab dia deal dengan immigration, dia ambil pekerja asing daripada negara mereka apa semua bawa masuk Malaysia. So distribute lah dekat majikan-majikan yang nak. Fine. So ejen ni dia boleh bantu urusan, dia bantu urusan majikan, tapi tanggungjawab compliance tetap jatuh pada majikan. Sebab majikan duk banyak gaji kepada pekerja tu. Zaman lah ni banyak
majikan jenis suka outsource tau. Outsource pekerja, especially manufacturing lah. Dia outsource 200 orang pekerja asing daripada satu syarikat A. So dia akan bayar lamsam kepada satu syarikat A ni, okey, untuk gaji bulan Jun ni 1 juta untuk 200 orang pekerja asing. Tapi pekerja asing itu memakai payslip syarikat A tu tau, bukan pakai payslip syarikat majikan tu. Okay. Dalam situasi macam ni, majikan duk rasa kami dah lepas tangan dah sebab kami bayar 1 juta dah. Tiap-tiap bulan 1 juta gaji pekerja. Kami lepas tangan lah. Majikan tak lepas tangan lah. Dia akan jadi macam main con dengan subcon juga. Kalau syarikat A yang duk membekalkan pekerja asing kepada majikan manufacturing ni didapati melakukan kesalahan berkaitan dengan akta kerja, akta papanam dan sebagainya, kilang yang had pekerja asing duk kerja tu pun akan terpalit sekali. So there's no such thing that I nak berlepas tangan. I dah bayar 1 juta dah gaji pekerja asing tiap-tiap bulan, so I don't care. So never ever jawapan, apa sahaja jawapan yang had berbunyi ejen buat, kami tak tahu apa, agensi penguatkuasaan tidak akan terima sebab maincon dan subcon memang terkait sekarang ini. Okay. Lepas tu kerajaan pun tidak akan tengok alasan support apa, bukan tengok alasan dulu, dia akan tengok support employer. Lah ni kilang tu kata, oh kami outsource pekerja semua daripada majikan A ni, so kami dah bayar habis cerita. No, Okay. there's no such thing. So kalaulah ejen buat silap ke apa ke, company tu tetap akan terkesan. Permit tak valid, pekerja tak cukup dokumen, hostel tak comply. Ni ejen ni jaga pekerja tu semua kan. Worker overstay, levy issue, potongan-potongan salary yang pelik-pelik. Lewat 5 minit potong RM20 saya pernah tengok. So Banyak. jahat. Sebab mereka rasa pekerja asing tu dia main sini, dia kena duduk partner, dia kena seal mulut dia tak boleh cakap apa. So nama syarikat yang outsource tu juga akan naik. So there's no such thing as drama, saya tak tahu. So dalam compliance ni kadang-kadang bunyi tak tahu tu akan you akan dikompang RM50,000 lah. So be careful. Alright, so kat sini kita nampak apa sebenarnya apa tanggungjawab apa so masing-masing ni. Okay, so soalan seterusnya. Okay, so katakan kalau ada ejen, so kalau dia ejen yang uruskan pekerja asing buat silap, so maksudnya adakah syarikat ni dia boleh lepas tangan ataupun syarikat tetap akan terkesan? Never ever. So dua-dua kenalah. Dua-dua akan kena. Dan Okay. kemungkinan besar agensi pekerja asing yang pegang lesen untuk pengurusan pekerja asing dia ada lesen A, B dan C. Okay. That is a different matter tau. Okay. Lesen A dan B dan C tu mungkin akan boleh ditarik balik. So sangat-sangat bahaya. Nak dapat lesen A, B dan C tu pun jenuh, kena melalui audit yang teruk. Ada bond RM100,000, RM50,000, kena ikat di bank guarantee apa semua. Benda-benda tu semua memang teknikal. So normally Ya. yang tarik lesen tu biasanya JTK ataupun pihak lain? Yang keluarkan lesen A, B dan C tu adalah JTKSM, Bahagian Pengurusan Agensi Pekerja Asing, APS. Okay. Okay. So agensi pekerja asing ni dia adalah macam dia pupuk masuk meet pekerja asing apa semua lah. So benda tu kena, dia ada satu akta lain pula, bukan di bawah akta kerja, dia di bawah agensi pengurusan pekerja asing. So yang tu rasa memerlukan sehari sejam memang tak cukup lah. Benda tu sangat teknikal untuk dia explain. We should look into that sebab siapa yang berminat nak buat agensi pekerja asing kena faham benda tu. So bila dia dah faham, dia dapat lesen, dia dah buat bank guarantee apa semua, boleh lah dia nak import meat masuk apa semua. Okay, betul.
So of course kita nampak rata-rata syarikat ni memang diorang ni suka outsource pekerja asing sebab kita kira mereka ni dia orang panggil apa, cheap labour kan. Cheap labour. So maksudnya kat sini of course kat sini dua-dua pihak tak boleh lepas tangan. So tak boleh lepas tangan, and then masing-masing ada tanggungjawab. Kalau ada silap, semua kena bertanggungjawab, kena take ownership lah terhadap apa pekerja tu. Kena set accountability tu, kena semua akan merasa lah. Majikan yang outsource, ejen yang memberi khidmat, semua akan merasa kalau terjadinya non-compliance. Betul. Semua ni memang peranan semua pihak lah. So let's say kalau ada dia buat silap, so semua akan terpalit. Ya, semua akan masuk. Cek immigration, JTKSM, JKKP, semua akan masuk. Ni ada satu soalan makcik. Saya pernah bekerja kat company yang hire foreign worker. Saya kerja sini. Kalau nak report dengan satu report, kita dengan immigration akan pandang ke? Cik Syaf, memang actually JTKSM dan immigration ni memerlukan aduan untuk bertindak. Bila ada aduan dan aduan tu memang sahih, kita bertindak, kita buat siasatan lah. Itulah peranan badan-badan penguatkuasa yang ada di Malaysia ni. Tanpa aduan, susahlah nak bertindak kan. So silalah buat aduan sekiranya kita sebagai penduduk Malaysia yang bertanggungjawab. Buatlah aduan sekiranya kita nampak berlaku kesalahan di depan mata kita. Betul. Pandang, JTK dan immigration pandang. Betul. So all in all, orang kata pekerja asing ni pun human being, such human being. Let's say kalau diorang datang kerja kat sini, third world country, datang ke negara kita, diorang akan bekerja kat kita. Negara kita, let's say sama juga kalau kita pergi ke negara Singapura, pergi ke Australia. So kita semua sama je. Semua sama je. Semua sama je. The table's gonna be turned. What you give, you get back. Makcik dia rasa mungkin zaman anak makcik, cucu makcik apa semua satu masa mungkin di Malaysia ni takkan ada banyak peluang pekerjaan. Mungkin kita terpaksa ke negara luar dan kita pun akan jadi pekerja asing juga, anak pinak kita suatu masa nanti. So layanan kita waktu inilah yang akan menentukan masa depan kita, di mana jua kita berada. Betul. Okay, so ni ni soalan yang baru muncul lah daripada saya makcik. Saya tanya. Okay, so pekerja asing adalah pekerja asing. So adakah proses dia kalau nak masuk Malaysia ni, dia sama proses dia expatriate dengan foreign worker ni? Expatriate is different daripada foreign workers yang buat kerja-kerja labor lah. Okay. Makcik nak sentuh secara general saja. Kalau foreign workers yang buat labor work apa semua tu, dia kena melalui immigration, dia kena melalui JTKSM untuk pembunuhan kuota dan sebagainya. Lepas tu dia ada sistem FWCMS, dia ada sistem IPA-X. Lepas tu dia ada OSC, One Stop Center di KDN untuk pengurusan pengambilan pekerja asing. So ejen dan juga HR yang melalui proses pengambilan pekerja asing ni memang kena mahir lah benda ni. Dan makcik ada ramai member HR yang bila telefon, weh aku on the way nak pergi Putrajaya ni, kena pergi KDN. So yang tu memang tahulah urusan pekerja asing. Dan ada juga kawan-kawan HR makcik labor ni yang siap boleh bawa bas sendiri lah pergi ambil pekerja asing dekat KLIA. Sampai macam tu lah. Tu memang HR yang otai sungguh lah tu, sampai bawa bas sendiri pergi ambil pekerja asing dekat KLIA ni. So proses dia, you kena faham step-step dia. Kalau you melangkah satu step, you tak buat, memang permohonan tu akan kena reject lah. Itu adalah satu cara government nak kawal lah kan, cara kemasukan apa semua mesti follow step by step. Jangan melangkah kalau kuota banyak tu je lah. So when you declare you adalah satu sektor perkilangan, so sektor perkilangan lah, jangan ada hanky-panky di belakang tu. Sebab bila you buat permohonan, akan ada pegawai siasatan yang dilantik untuk pergi siasat company you. Nak tengok wujud ke alamat premis ni, nak tengok beroperasi tak. Sebab
pernah terjadi permohonan pekerja asing sebanyak 500 orang, tapi bila pergi check tengok kawasan tu just ada tanah, apa bangunan pun tak ada. No. Tapi dia kata dia manufacturing. So benda-benda macam tu, itu penipuan lah kan. So janganlah fikir semua benda yang dibuat secara online tu tak ada pegawai penyiasat. Ada pegawai penyiasat akan turun pergi siasat tengok. I see. So maksudnya diorang kat sini JTK akan turun siasat lah. So let's say kalau diorang ni dalam paper, okay diorang ni kena turun construction. Tapi bila datang-datang tahu-tahu diorang kena basuh kereta bos, kena masak dan lain-lain. So itu memang totally salah lah, betul? Even nak ambil maid sekarang pun kalau tak salah makcik labor kan, kalau macam dia buat kerja rumah, dia kena buat kerja rumah je. Dia tak boleh jaga budak kecil ataupun jaga orang tua-tua. Kalau nak ambil untuk yang jaga budak kecil ataupun jaga orang tua, so kerja dia pun kena spesifik macam tu saja. Dia tak boleh dah buat kerja rumah. Sebab satu ketika dulu pernah lah pekerja asing macam maid lah contoh kan, dia kena pergi buat kerja di kedai majikan, kilang majikan. Lepas tu balik rumah dia kena buat kerja rumah. Lepas tu dia kena jaga budak kecil, dia kena jaga orang tua, sampai kawan pekerja sampai maid tu tidur sambil berdiri lah. Allah. Sambil berdiri lena, sampai tak ada masa nak duduk. So kita tak maulah isu-isu macam tu terjadi kan. Banyak isu pekerja asing ni sebab kita merasakan mentaliti bahawa hang kerja dengan aku, hang hamba aku. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Yang jadi macam tu sebab kita duk agak they are not locals, they are foreigners. So foreigners ni layak dia buat macam mana pun tak boleh lah. They are foreigners ke, whether they are foreigners or whether they are locals, they are still human beings. Yang tu asas dia. Betul. Okay. So katakan kalau ada maid tu, dia kalau buat kerja untuk buat kerja rumah, sekarang memang dah tak boleh, kena buat dua-dua. Kalau nak juga dia kena state dari awal ke macam mana kena buat kerja rumah? Dia kan ada percentage dia tau. Lepas tu akan ada pegawai penyiasat yang akan pergi buat siasatan daripada semasa ke semasa, akan buat apa tu kita kata apa, macam apa, di sekolah pengawas duk buat spot check. Dia akan pergi tengok betul ke buat kerja rumah. Dia akan tak bagi tahu tarikh bila nak pergi apa, semua akan ada spot check dibuat daripada semasa ke semasa. Dia akan buat evaluation buat kerja rumah ke. Lepas tu tiba-tiba kena fikir dah. Pernah terjadi maid tu sepatutnya kena kerja di rumah, tapi bila kita pergi checking, majikan yang ada di rumah tu adalah mak majikan. Mak majikan orang tua. Mak majikan tu kata sudah ikut okey pergi Kelang. Tengok pergi Kelang duk buat kerja operator. Lepas tu balik pula di rumah duk buat kerja rumah. Which is wrong lah. Tak boleh lagu tu. Ya, itu dah mai perhambaan dah tu. Ni lagi JTK main rumah, layar tak guna. Dia dapat satu gaji, dia dapat gaji maid je, dia tak dapat pun gaji operator. Unless lah majikan bagi gaji operator pun bagi, gaji maid pun bagi. Tapi penat kan manusia kan. Betul. Alright, so itu adalah sedikit sebanyak pernah terjadi. So ada maid ni, dia supposedly dia buat kerja rumah, tapi dia buat banyak kerja. So dia lah kerja rumah, dia lah tukang kayu, tukang batu kereta dan sebagainya. So tak boleh. So memang kalau dari awal tak paper buat kerja rumah, so memang tak boleh buat kerja banyak-banyak lah. So kat sini kita nampak lah eksploitasi tu terhadap pembantu rumah tu sendirilah. Kira senang cakap lah ni, pembantu rumah pun kena ada job description. Han tak boleh macam han pembantu rumah han buat semua. There's no such thing. Job description mesti ada. So as pembantu rumah, berapa persen dia buat untuk kerja rumah, lepas tu berapa persen dia buat jaga baby, berapa persen dia buat dia kena jaga orang tua-tua. Benda tu semua pegawai penyiasat akan tengok. Bila ada audit besar-besaran satu negara, seluruh Malaysia dan sebagainya, pegawai penyiasat ni akan ketuk pintu, pergi daripada rumah ke rumah, akan tanya. Lepas tu pernah saya dapat senarai nama lah, saya kena pergi ke satu kawasan di Pulau Pinang ni, seberang Perak Utara. Saya diberikan alamat-alamat, saya kena pergi check setiap rumah punya
pembantu rumah. Maid. Ada yang saya pergi check tu maid lari. Tapi dia pun tak report dekat ejen apa semua. So benda-benda macam tu menjadi tanggungjawab orang yang bayar gaji dan ejen juga untuk menjaga. Kalau lari kena buat report polis dan sebagainya. Benda-benda macam tu semua kena take accountability lah. Kalau pembantu rumah tu nipu macam mana? Kalau pembantu rumah tu tipu, kalau pembantu rumah tu lari, nombor 1 report polis. Okay. Contact dengan ejen. Benda-benda tu semua yang first thing first memang kena buat lah. Lepas tu ejen akan uruskan apa yang sepatutnya lah. Kita sebagai employer kepada pembantu rumah tu tak perlulah nak contact immigration, tak perlu nak contact dengan C3SM dan sebagainya. Nombor 1 report polis, nombor 2 kena contact dengan ejen. So ejen akan buat yang seterusnya. Okay, faham. So let's say kalau dia lari, okay, so tuan rumah tu maksudnya orang penggaji dia lah tu lah. So memang dia berhak untuk pegang pasport atau tak? Okay, satu ketika dulu pekerja asing sampai di Malaysia semua kena serah pasport macam hamba abdi. Even as a maid kena serah pasport kepada majikan. Well, sekarang dengan kita kata apa? Bukan pembaharuan, dengan kesedaran tentang ATIPSOM, tentang forced labour apa semua tu, tentang buruh paksa, permit dan juga pasport tidak boleh dipegang oleh majikan, termasuklah maid. Maid pun dia kena pegang sendiri permit dan pasport dia. Sebab bila majikan himpun semua permit dan pasport, majikan yang pegang, dia akan jadi salah satu indikator forced labour. So kita tak mahu benda tu. Okay, so itu daripada sudut majikan tu lah, dia kena pegang dokumen apa. So let's say, soalan saya seterusnya lah. Okay, so let's say apa dokumen penting yang majikan dia wajib susun dan simpan untuk pekerja asing supaya tak kelang kabut kalau ada audit dan juga pemeriksaan? Buat kopi semualah, permit, pasport, biografi biasalah kalau macam pembantu rumah dia ada biografi, buat satu file khas kepada dia. Walaupun dia bekerja pembantu rumah, majikan buka satu file kepada dia. Tiap-tiap bulan bayar gaji, nak masuk bank statement ke apa ke, buat benda tu. Walaupun simple file folder pun buat. Walaupun as pembantu rumah dia mesti ada file untuk diri dia sendiri. Tambah-tambahlah di kilang, di organisasi besar-besar yang ada ramai pekerja, tolonglah buat benda ni. Walaupun dia pekerja asing, dia perlu ada file personal. Faham. Alright, so itu maksudnya majikan tu sendiri dia kena pegang kopi daripada, so original kita bagi diorang pegang, betul? Ya. Ada juga amalan, yang ni saya tak kata amalan ni betul sebab undang-undang tak bagi pegang, tapi ada pekerja yang dia sendiri takut nak pegang sebab dia takut hilang. Betul. Dia nak majikan pegang bagi pihak dia lah. So dia buat satu surat konsen dalam bahasa dia, bahasa Inggeris dan juga bahasa kebangsaan kita. Dia menyerahkan original untuk simpanan majikan, dan majikan photostat lah, satu kopi bagi dekat dia. Tapi benda tu pun akan jadi isu sebab undang-undang tak membenarkan. Cumanya ini salah satu cara justifikasi yang boleh majikan gunalah. Dan beritahu kepada pihak-pihak penguatkuasa yang datang buat raid, audit dan sebagainya, dia sendiri yang nak minta saya simpan sebab dia takut hilang. Ini adalah surat konsen mereka lah. Tapi actually benda ni bukan dibenarkan lah. Cumanya ini kadang-kadang ada majikan buat macam tu sebab pekerja tu sendiri takut hilang. So pandai-pandai lah. So ayat last makcik tu pandai-pandai lah. Pandai-pandai, okay, faham. So tengok boleh bercara. Ya, ikut undang-undang memang tak boleh. Original mesti pekerja pegang. Okay, so kat situ lah. Alright. So okay, let's say bila kita sentuh permit dengan pasport.
Okay, so mostly ramai majikan dia hanya fokus permit dan pasport, tapi dia lupa aspek accommodation. Kenapa tempat tinggal dia boleh jadi, tempat tinggal pekerja asing tu dia boleh jadi risiko besar kepada syarikat? Kita just bayangkan balik waktu COVID. Okay. Makcik ni waktu COVID, waktu you all semua duduk ada di rumah, makcik ditugaskan sebagai penguatkuasa khas untuk meronda sekitar Pulau Pinang, checking rumah pekerja asing, checking kilang waktu zaman COVID tu 2020. Okay. Semua orang bekerja di rumah, makcik dan geng-geng bekerja di atas jalan. Perumahan ni sangatlah efek dia besar di dalam masyarakat. Rumah yang kotor tu lah akan menjadi punca penyakit merebak. Waktu COVID tu pengasingan pekerja COVID, pekerja asing yang kena COVID tak dibuat dengan betul. Ada je rumah tu dijadikan sebagai tempat pengasingan yang ada pekerja asing yang kena COVID. Mereka tak tandakan betul-betul, makcik masuk langkah ke dalam rumah tu, semua orang ada COVID dalam rumah tu. Nasib baiklah makcik tak kena penyakit COVID time tu. So ia melibatkan perumahan ni, melibatkan kesihatan, melibatkan keselamatan, melibatkan maruah manusia dan reputasi syarikat. So kalau hostel padat sangat, kotor sangat, tak selamat, air pun tak ada ventilation. Di situlah masak, di situlah mandi, di situlah kencing, di situlah berak. So dia akan efek komuniti yang duduk dekat di situ sekeliling kawasan tu. Kita jangan kata apa ya, dia rumah pekerja asing saja. Dia kencing berak dalam parit, tak lalu pembentungan yang betul. Just bayangkan benda-benda macam tu. Tak ada IWK, tak ada main pam ambil apa semua, tak ada sistem yang betul apa semua. Mereka boleh, mereka biasa just korek-korek macam tu sebab di negara mereka biasa macam tu. Tapi kita maukah mereka bawa adat macam tu main dekat negara kita? Tak nak. Syawal pening dah. Rasa Syawal kalau pergi tengok tempat-tempat macam tu tak makan seminggu lah. Tapi makcik biasa. Lepas pergi cek-cek tu aku perkenal juga si gandang biasa. Itulah, tapi makcik biasa. Tapi main apa, ayak tak ada tu. Ayak tak ada. Saya hari ni ada ayak. Hari ni ada ayak. Semalam pukul 8 malam baru ayak main, baru mandi pukul 8 malam semalam. Tu pun air tak ada pun dah azab. Belum lagi pekerja asing, air tak ada, toilet share dan sebagainya. Makcik, makcik dulu ada seorang member ni lah. Dia kerja lama JTKSM. Nak sebut, tak mau sebut nama tapi teringat dekat dia lah. Tanya dekat dia. Kenapa tak makan nasi kandang? Lepas tu kan, tak apa lah dia kata. Nanti lah, satu masa nanti hang pun dia jadi macam tu jugalah. Lepas tu kan, makcik biasalah pergi cek satu nasi kandang di bawah, perubahan pekerja asing di atas. Dia berbasuh salad dalam mangkuk jamban. Allahu Akbar. Itu antara pengalaman makcik lah. Tapi pejam mata makan juga. Macam tu lah. Sebab kehidupan mereka di negara mereka lagu tu. Mereka tak heran. So tanggungjawab kita kena bagi nasihat dan ajak benda elok lah. Janganlah buat benda macam tu. Betul kan? Kadang kita pun tengoklah apa kehidupan, apa seharian, apa contoh dekat negara-negara yang apa orang kata macam third world class lah, third world country. So diorang ni basuh kadang masak tepi longkang apa semua sebagainya. So bagi mereka biasa benda tu. Tapi main negara kita tak maulah. Kita nak ajak benda yang elok lah. Betul. Pengalaman makcik, pengambilan pekerja asing, kedai gunting rambut, dia ada banyak
Dia macam kedai gunting rambut yang ada macam McDonald lah, banyak lah. Okay. Di Malaysia dia ada. Kerja dia tak suka mandi. Allah. Macam 2-3 bulan sekali mandi. Lepas tu Han duk gunting rambut kat orang. Han duk angkat ketiak Han macam tu. Patutlah. Lepas tu majikan buat inisiatif lah. Majikan buat inisiatif bagi Elok mandi. Tu barulah dia pun nak mandi. Tak apalah, berubah lah. Bagi Elok mandi, bagi Elok untuk beli deodorant apa semua tu inisiatif majikan lah untuk mengubah. Kadang-kadang inisiatif ni melalui duit boleh ubah. Kadang-kadang tak melalui duit, melalui motivasi boleh ubah. So majikan kena pelbagaikan lah. Sebab kita ni negara, kita orang Malaysia ni kebersihan pun okey lah, tapi tandas kita masih teruk. Nak banding dengan pekerja-pekerja asing yang mai daripada negara asing tu, dia pun mai daripada kawasan susah, hidup pantai gunung ganang apa semua kan. Betul. So kita cubalah bagi yang baik kepada mereka. So nampaknya kita kena, majikan ni dia kena ambil peranan lah masing-masing Kena macam jadi mak bapak kepada pekerja asing ni. So kat sini kita nak kena educate ataupun kena start inisiatif kempen mandi 2 hari sekali. Macam saya mandi 2 hari sekali pun rasa melekit. So saya kena mandi lebih lah. So just bayangkan mandi sebulan sekali, 2 bulan sekali, just bayangkan. Tak ada gurau ke, saya lah mandi 2 hari sekali. Yang lain semua percaya. Tapi itulah, kalau kita nak bincang tentang hygiene ni, memang kalau 2-3 bulan sekali memang tak make sense lah. So memang kita kena mandi hari-hari. So kat sini lah majikan kena ambil inisiatif untuk educate pada pekerja-pekerja ni. Majikan tak boleh lepas tangan kata I peduli apa, I bayar gaji saja, cukup time dia masuk kerja, cukup time dia balik, itu sudah cukup. Tak boleh. Mentality tu kena buang. Nampak. Okay. So kat sini ada apa-apa ke shower mandi 2 hari sekali? Ni dari mana dia? Oh, shower bukan buat cacah nyaman bunyi utara. Saya lahir Alosak. So saya dah lama duduk KL. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya lah. Okay, so let's say kalau kita nak sentuh isu berkaitan dengan hostel ataupun penginapan yang dapat kecil, so sebenarnya apa yang boleh menyebabkan company tu kena tindakan ataupun gagal audit? Okay, untuk hostel, kalau untuk bilik tidur ni dia ada pengiraan dia. Pengiraan dia mesti kalau CLQ kita kena bahagi dengan 3.0 meter persegi tu, kita kena ukur lebak dan luas, lebak dan panjang, dan kita bahagi dengan 3.0. Okay. Kalau untuk rumah yang dijadikan rumah teres ke rumah CBT ke yang dijadikan perumahan pekerja asing, setiap bilik tu lebar dan ketinggian kena bahagi 3.6. Dan berapa selepas kita bahagi tu, kita akan dapat 3 orang ke 4 orang ke, banyak tu sahaja yang boleh letak di dalam satu bilik tu. So keluasan bilik tidur tu, berapa orang nak duduk di dalam satu bilik tu tak boleh melebihi sebagaimana spek yang telah ditetapkan di dalam Akta 446. Okay. So kalau pegawai penyiasat pergi tengok lebih, dia memang akan arahkan untuk tukar bilik ataupun cari rumah baru. Kalau tandas rosak, tak boleh. Tak ada almari, tak boleh. Satu pekerja satu almari nah. Okay. Untuk dia simpan pasport dia, untuk simpan barang-barang dia. Kami juga pegawai penyiasat akan tengok wiring, bahaya tak bahaya. Tak ada pemadam api. Tilam kalau buah di lantai tak boleh. Tilam kena ada katil. Okay. Tilam pula mesti ketebalan 4 inci. No less than that. Lepas tu ayak pula, kemudahan ayak ada ke tak ada. Lepas tu tengok pula dapur ni dekat sangat ke dengan tempat tidur. Macam mana penyimpanan gas apa semua. Dulu satu ketika dulu, saya biasa pergi, di situlah tidur, di situlah masak. Tak boleh lah kalau terbakar. Sambak habis dekat tilam apa semua api.
Tak boleh lah. Mudah terbakar. Ya, tempat masak semua mesti dijauhkan daripada tempat tidur. Di dalam rumah tu mesti ada tempat untuk sidai baju. Di dalam rumah tu mesti ada tempat untuk istirahat, TV dan sebagainya. Mesti menyediakan kemudahan asas kepada pekerja. Benda-benda ni memang nampak kecil tau. Saya biasa majikan kata kat saya, mereka ni mana biasa tengok TV puan. Di negara mereka mana peduli apa tu negara mereka. Yalah. Main negara kita ajaklah budaya kita yang elok. Betul. So maksudnya kalau benda ni kena ada calculation maksudnya betul-betul detail, ada rubuk dia. Ya, dalam Akta 446 dia ada jelaskan dengan jelas lah. Dan saya akan menjelaskan benda tu di dalam KJK yang kedua ni secara detail lah. Almari berapa tinggi, bantai besar mana, tilam tebal yang mana, katil besar mana, semua tu saya akan explain secara detail dalam KJK yang kedua yang akan mai pada 29 Jun ni lah. Alright. So kalau kita sentuh, okay, ni on surface lah. Ni saya rasa dia dah tanya 2 kali ni. Saya tak perasan tadi soalan. Daripada Sakura, ada update terkini ke untuk Akta 446? So far Akta 446 masih tiada update terkini. Tetapi yang update terkini pagi petang siang malam selalu je update adalah pihak berkuasa tempatan. Okay. Sebab Akta 446 ni melibatkan juga pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan, majlis daerah, majlis pemandaran masing-masing. Okay. Ada majlis pemandaran yang rigid, ada majlis pemandaran yang biasa-biasa sahaja. So, HR yang sedang buat urusan perumahan pekerja asing, you kena melibatkan diri dengan pihak berkuasa tempatan bila you nak buat permohonan perumahan pekerja asing. Bukan sekadar Akta 446, bukan sekadar JTKSM. Benda-benda tu semua penting lah. Pejabat tanah, you kena deal juga benda-benda tu. Katakanlah benda tu kalau tanah tu asal untuk tanah pertanian ke apa ke, you tak boleh jadikan sebagai tempat asrama nak buat cabin tam tu apa semua unless dapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. Boleh ke tak boleh ke, benda tu semua HR kena pandai lah. Kena deal lah. Alright. Okay, ni ada soalan daripada Yusof. Okay, kalau pekerja asing tu suruh dia cari rumah sewa sendiri boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab bila kelulusan majikan dapat kelulusan kuota untuk pekerja asing, majikan dikehendaki datang ke pejabat buruh ataupun pegawai penyiasat akan pergi ke tempat majikan untuk sign aku janji. Alright. Di dalam aku janji tu ada ayat, majikan dikehendaki menyediakan perumahan untuk pekerja asing. You dah sign letter of undertaking. That means you dah angkat sumpah. That's it. Tidak ada kompromi tentang hal ini. Okay, so maksudnya kat sini penting lah kalau kita nak ambil kira dari segi accommodation. Okay, jadi sekarang pukul 4.27, saya ada lagi satu soalan lah kepada Cik. Okay, so let's say katakan kalau kita nak sentuh berkaitan dengan urusan permit lah. Okay, kalau company tu ataupun majikan bergantung 100% kepada ejen untuk urus permit, renewal dokumentasi dan pekerja, apa bahaya dia yang mungkin akan berlaku masa kita bagi pekerja asing tu sendiri semua buat dari A sampai Z? Tak boleh. Jangan. We are the management, bosses, majikan. We are the managers. So we manage those employees. So itu adalah formula dia. We are the management, so we manage those employees. Jangan. Kalau you ada apa-apa urusan tentang permit ke apakah, masa tu minta mereka punya pasport, buat satu surat, HR telah ambil pasport untuk sekian-sekian urusan dan akan kembalikan pasport kepada pekerja asing tu apabila urusan ini selesai. Rekod, dokumen, dan buat untuk pekerja tu. Pekerja tu masuk menyerahkan nasib kepada you all, dan tiba-tiba you nak suruh dia pula buat semua. Mana betul macam tu? You are the management, you are the majikan, so you manage. Management is to manage. Tak buat kerja lah semua. Tak buat kerja. Gila macam tu. Tengok Nabi Ismail tanya. Okay.
Untuk pekerja lokal pun sama ikut Akta 446 kan. Ya, dia actually Akta 446 ni bukan khas untuk perumahan pekerja asing sahaja. Okey. Sekiranya majikan tu menyediakan perumahan kepada pekerja lokal ataupun pekerja asing, itulah spek yang perlu majikan ikut sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta 446. I see. Okay. Banyak pula soalan Yusof Okay, ni. Nak last. buka agensi pekerja asing. Yusof. Ni, kalau dah sedia tapi dia tak nak duduk, macam mana? Hantar balik. Hantar balik senang. Insubordination. Tak mau dengar cakap. Hantar balik. Okay, so Bela. jatuh. Jangan bela pekerja yang ketegak. Hantar balik. Okay lah. Okay, so soalan last sebelum kita nak tutup sekarang dah 4.30. So, okay. So last question, apa pesanan untuk makcik labor kepada pekerja, majikan-majikan, HR dan juga mana-mana ejen lah terhadap pengurusan pekerja asing lah? Manage lah pekerja asing dengan penuh beretika dan bertanggungjawab. Sebab anggaplah satu hari kalau kita pun bekerja di negara luar, kita pun akan jadi pekerja asing. Sebagaimana kita hendak dilayan dengan baik, so kita layanlah orang lain baik dulu, dan insya-Allah balasan yang baik tu akan datang balik kepada kita. Betul. So as employers, kita ada accountability, kita kena bertanggungjawab dan kita kena mengajar, kita kena educate pekerja kita untuk ke arah yang bagus. Jangan lepas tangan. Betul. So on it all, secara moralnya kita kena berbuat baik kepada semua orang lah. Yep. Kisah dia ni dari negara mana, bangsa apa dan sebagainya. Kalau nama dia manusia, kita kena buat baik lah. Yep. So memang banyak pepatah ada macam ni, ada mengatakan kadang apa, what you give you get back. What comes around, what goes around comes around. Betul. Okay, so itu saja untuk hari ini. Sekarang pukul 4.30. Jadi sebelum kita tutup live kita pada hari ini adalah, so penting untuk majikan, ejen ataupun mana-mana pihak HR dan sebagainya untuk kita membela kebajikan pekerja asing, sebab nama pun manusia. Sebab dalam isu pekerja asing yang dipersoalkan nanti, siapa urus permit? So janganlah kita cakap tak tahu, sebab itu adalah the most common problem daripada kalangan HR ataupun berbeza pihak. Memang lempar-lempar apa, memang menuding jadilah. Dia buat itu buat. Tapi kita tak ambil accountability. So benda ni sebenarnya kita kena take ownership terhadap masalah ataupun kebajikan terhadap pekerja asing. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Sebelum saya nak tutup, jadi jangan lupa, so topik ni kita akan dibincangkan secara in-depth, lebih dalam lagi daripada apa. Kita ada 3 speaker, kita ada makcik labor, kita ada 2 speaker yang hebat iaitu Sir Arul dan juga Toh Siupat. So kat sini kita ada 3 speaker yang hebat lah. Okay, dalam KJK 2. Jadi untuk siapa-siapa yang berminat untuk datang untuk timba ilmu secara face to face, secara berhadapan bersemuka, bolehlah kalian semua untuk register di KJK yang akan datang, iaitu seminar di bio kami. Okay, so boleh klik dekat profil kami, tekan bio dan juga follow untuk kita akan adakan live pada masa-masa yang akan datang. Jadi kita akan update lah. Okay, so live ni takkan berhenti di hari ni saja. InsyaAllah minggu depan kita akan lebih banyak lagi discussion yang lebih mendalam berkaitan dengan HR, compliance, foreign labour dan sebagainya. Okay, jadi itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Bye everyone.